Vape dan rokok malapetaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nama saya Wan Nurish binti Wan Salmizan, berumur 16 tahun, bersekolah di SMK Puteri Ampang, Kuala Lumpur. Berdirinya saya pada hari ini bukan sekadar untuk menyampaikan sebuah ucapan, tetapi untuk menyuarakan satu seruan, satu kesedaran, satu tanggungjawab bersama. Tanpa rokok, tanpa vape, senyum sihat, kita hebat. Izinkan saya mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Apakah makna sebenar kebebasan? Adakah kebebasan itu bermaksud kita bebas mencuba apa sahaja walaupun perkara itu memudaratkan diri? Atau kebebasan itu sebenarnya adalah kemampuan untuk membuat pilihan yang betul walaupun sukar? Hari ini kita berhadapan dengan satu realiti yang membimbangkan. Rokok dan vape bukan lagi perkara asing dalam kalangan remaja. Malah ia semakin menjadi satu budaya yang dianggap normal. Lebih membimbangkan, ada yang beranggapan bahawa vape adalah alternatif yang lebih selamat. Namun, hakikatnya itu hanyalah persepsi yang mengelirukan. Rokok mengandungi ribuan bahan kimia berbahaya yang boleh merosakkan organ dalaman, mengganggu sistem pernafasan dan meningkatkan risiko penyakit kronik. Manakala vape pula, walaupun sering dipromosikan sebagai moden dan selamat, sebenarnya tetap mengandungi bahan kimia toksik yang boleh menjejaskan kesihatan paru-paru serta menyebabkan ketagihan nikotin. Kita mungkin berfikir, cuba sekali tidak mengapa, sekadar ingin tahu atau sekadar mengikut kawan. Namun, di situlah bermulanya sebuah penyesalan kerana ketagihan tidak bermula dengan banyak tetapi bermula dengan satu langkah kecil yang salah. Kita adalah generasi harapan bangsa. Kita adalah pewaris masa hadapan negara. Namun, persoalannya, bagaimanakah kita ingin memimpin masa depan jika kita sendiri gagal mengawal diri? Bagaimanakah kita ingin mencapai kejayaan jika kesihatan kita terabai? Dan bagaimanakah kita ingin membanggakan ibu bapa serta guru jika kita memilih jalan yang memudaratkan diri? Ingatlah, kesihatan bukan satu pilihan tetapi satu keperluan. Tanpa kesihatan, ilmu tidak dapat dimanfaatkan. Tanpa kesihatan, impian tidak dapat direalisasikan. Dan tanpa kesihatan, kehidupan kehilangan maknanya. Marilah kita ubah persepsi. Kita tidak perlu merokok untuk kelihatan matang. Kita tidak perlu vape untuk diterima. Sebenarnya, kematangan itu terletak pada kebijaksanaan membuat pilihan. Kehebatan itu terletak pada kekuatan menolak perkara yang salah. Orang yang benar-benar kuat bukanlah mereka yang berani mencuba segala-galanya, tetapi mereka yang berani berkata, saya tidak perlukan rokok, saya tidak perlukan vape. Sebagai penutup bicara, izinkan saya meninggalkan satu pesanan yang harus kita pegang bersama. Jangan biarkan masa depan kita dikaburi oleh asap rokok. Jangan biarkan kesihatan kita diracuni oleh wap yang menipu. Dan jangan biarkan diri kita menjadi mangsa kepada pilihan yang salah. Sebaliknya, pilihlah untuk hidup sihat. Pilihlah untuk menjadi kuat. Dan pilihlah untuk menjadi generasi yang hebat. Akhir kata, tanpa rokok, kita lebih bermaruah. Tanpa vape, kita lebih berdaya. Senyum sihat, itulah lambang kejayaan kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.